Assalamualaikum. Kita di pasar Bandar Rial atau Bandar Samarahan lah. Oh, ada ikan perkasam, ikan sorotan, pisang ada. Hui, banyak. Wah, menarik-menarik. Tak punya sayur-sayur, ikan betuk musim parang. Biasa ni dia tak ada bawa. Pakai besi apa ya? Besi spring. Wah. Okey, terima kasih. Tak bawa cash sikit je. Okey, pelbagai ada bahan-bahan etnik. Dia pinang, cili, kubah pinang. Jom masuk sini. Kau. Ini adalah pot aku mencari barang-barang basah daripada kedai supermarket lah. Kedai aku di sini je. Di sini macam-macam ada. Okey. Itu di pasar. Cari. Oh, dia lagi ikan keli. Ikan kantan, serai. Oh, ni apa ni? Rugi. Tak tahu apa benda. Cucuk pokon ni. Berapa putih. Tandas masuk 20 sen je. Masih murah. Telur 14. Dipsi. Not Belah sana adalah bahagian jual babi. Pasar babi. Pasar non halal. Ulat umai fresh. Oh, ulat sawit. Okey. Cili tampak segar-segar. Ayam tua telur RM14. Ayam daging je. Pucuk midin. Telur ayam. Apa? Ikan belah sana. Okey, dah sampai kedai yang aku biasa pergi. Aku nak ni bang. Bunga kantan dah standby. Serai. Alamak. Petai tak ada bang Petai. Petai mana? Saya tidak jual petai. Oh ya ke? Okey tak apa. Sini je lah. Sorry salah tempat tanya pula. Tanya. Itu pun ada. Sekejap, pause dulu. Mari. Area petai. Oh, besar mata dia. Jering. Aku tak pandai makan ke jering. Buah salak. Dah siap. Ya. Petai. So, aku ambil
dulu lah. Nak bawa lagi. Kita buat awak. Dulu dan kuas. Terima kasih. Ni ada kedai yang aku suka pergi dengan abang tu. Lah, abang ni dulu kedai punya kakak terjaga tempoyak punya hidup. Hidup pisang ikan air. Ini udang. Lepas udang baru saya tahu. Okey, inilah kelapa pandan ada. Oh, cantiknya bunga ni. Gambar. Cantik tadi. Oh, oh, kesum. Oh, segar tu kesum dia. Ini apa ni? Nama lu itu. Oh, daun bom kudu. Ini ada yang namanya dari mau kena dia lah. Udang alah bi. Tahu sedikit. Campari. Besar udang ni. 55. 25. 30. Total sikit. So sayur ni kena buat panso. Bulu panso. Lambat sampai. Bulu panso. Ini aku tak tahu apa bendanya. Bawang kot. Macam bawang. Pucuk ubi. Ada juga. Oh, daun timun. Daun timun manis. Oh, pucuk daun timun manis. Okey. Next time boleh buat sambal belacan, buat celur-celur pucuk. Apa? Maknanya kita kena datang lewat petang, lewat tengah hari sikit. Lewat pagi lah. Ni biasa aku beli kelapa parut kat sini. Kalau aku tak pergi ke kedai kat kilang dekat Samarahan ni lah. So ni rebung. Rebung buluh belacan. Oh, daun pandan nak dia jual satu pucuk. Oh, ada nanas semua lah. Sebut je, ada je. Tu dia tengah, angka tu tengah menumbuk apa tu. Dulu lagi best lah. Ada makan binatang-binatang eksotik. Sekarang tak ada dah. Beras-beras lokal. Beras baru pun ada. Timun Dayak.
Mana aku nampak? Tu dah muka tu. Oh, belah sana, belah sana. Belah sana, belah sana, belah sana. Sini best. Kalau korang kaki makan pucuk, pasar ni memang heaven. Aku suka. Serius aku suka. Sini minat pucuk, oh heaven. Ni kaf tangan daripada local product. Macam ada. Suka. Mangga ada. Bagi. Oh, jap. Sini. Betul. Nanti tu tergantung. Oh, licin. Mana tadi aku nampak tu? Apa sikat daun pisang ya, Tek? Sekejap. Sekejap. Segar ada yang segar lagi tak? Tak payahlah ke? Ada. Pandan ada. Aku lebih pandai kena besi satu. Malau. Ini cantik lah bunga dia, Kelantan. Oh ya, kau tunjuk ni. Buah mata kucing. Okey, tu dia. Dulu ni tapak jalan, macam tapak parking dah di upgrade. Aku tak tahu apa ni, Lunik dan ni. Ni dia. Mata kucing. Apa tok tak? Linik dan ni. Tak makan Oh, siapa? Oh, kulit. Okey, faham. Terima kasih Oh, baru aku tahu perkataan dia. Yang berkulit babi yang telah digoreng atau disalai. Okey. Dapat ilmu hari ni. Okey, tu je. Aku beli udang. Udang, sotong, serai, petai, misi, sambal. So kereta tengah banyak. Aku tak nak parking dalam. Memang jam. Itu dia daripada aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Bye. Assalamualaikum.